Waiting for the sunshine. Waiting for the sunshine. Ooh, waiting for the sunshine. Waiting for the sunshine. Ooh, waiting for the sunshine. Waiting for the sunshine. Saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang datang dari dekat dan jauh untuk menyertai larian cergas Parlimen. Inilah permulaan. Selepas itu, semua 222 orang ahli-ahli Parlimen akan mengadakan program seperti ini. Tapi yang penting sekali, dia tidak ada perbezaan sekarang. Sama ada kerajaan atau pembangkang apa juga kita. Ini untuk rakyat. Penting selalu, yang penting itu cergas. Dan ya, inilah satu-satunya perkara yang saya tegaskan supaya kita mesti cergas. Dan sekarang kemuncaknya ialah larian cergas. Sebab kita nak ahli Parlimen kita sihat dan rakyat bersama-sama dengan ahli Parlimen, kadang mereka juga influencer. Mereka yang menjadi orang yang sentiasa boleh lead ahli rakyat, dan kenapa tidak dalam isu kesihatan mereka juga mesti lead rakyat. Terus kekal sampai finalisasi kemampuan untuk bersama raja yang barang diberikan kepada kita kawasan Parlimen Nombor. Kena buat half marathon selepas ni kan, 21 km baru mencabar sikit. Kalau tak dibasahkan pendayung memang takkan sampai ke penghujungnya. Sama juga dengan larian ni, kalau saudara tak berusaha sampai ke penamatnya, memang takkan dapat kejayaannya. Terima kasih Parlimen. Malaysia. Terima kasih Parlimen Malaysia. Terima kasih Parlimen Malaysia.